والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mencapai darjat ketakwaan yang tinggi di sisinya. Selamat menyambut Aidil Adha diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan bersempena dengan hari raya Aidil Adha pada hari ini. Di kesempatan ini juga, marilah kita bersama-sama mengambil beberapa detik yang sangat berharga ini untuk mengingatkan tentang nasib saudara-saudara kita yang kini berada di bumi Palestin, dan berdoa agar Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Palestin untuk mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa dan tanah air yang mereka cintai adalah lambang perjuangan hakiki dan menjadi roh yang terus hidup di dalam jiwa setiap umat Islam di seluruh dunia. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada Aidil Adha ini seluruh umat Islam akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakbir, bertahmid dan bertasbih, serta menegakkan syiar Islam dengan melaksanakan ibadah korban bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya juga mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara." Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka tatkala anak itu sampai, yakni ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar." Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menunjukkan betapa teguhnya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa pengorbanan ini memberi makna yang amat besar kepada seluruh umat Islam, dan ia
memperlihatkan sejarah jelas sifat ketaatan seorang hamba yang sanggup berkorban apa sahaja demi menegakkan syiar Islam. Hikmah yang boleh kita ambil daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS ini adalah keyakinan bahawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatasi segala-galanya. Ini kerana sebelum peristiwa ini berlaku, Nabi Ibrahim AS melalui tempoh yang sangat panjang untuk memperolehi zuriat. Baginda sentiasa sabar dan tidak berputus asa berdoa sehinggalah akhirnya dikurniakan dengan seorang anak. Namun begitu, apabila anaknya Nabi Ismail AS meningkat usia remaja dan ketika kasih sayang semakin mendalam terhadap anak lelakinya, ketika itulah baginda diperintahkan untuk mengorbankan anaknya pula. Cuba kita bayangkan perasaan sedih dan pilu yang terpaksa ditanggung oleh Nabi Ibrahim AS dalam menghadapi suasana yang sedemikian. Sudah pasti perkara tersebut akan memberi tekanan yang amat kuat. Akan tetapi kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua perasaan sedih itu diketepikan dan dikorbankan demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini telah menjadi titik tolak pensyariatan ibadah kurban yang dilaksanakan pada setiap musim haji, pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ianya sebagai lambang ketaatan hamba kepada Tuhannya dengan menyembelih binatang korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 126 yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah dengan ikhlas dan dia juga mengerjakan kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus, yang tidak atas dasar taklid. Dan kerana itulah Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, justru mengakhiri khutbah pada kali ini, Khatib ingin menyeru para jemaah sekalian, marilah kita mengambil yang tiba daripada peristiwa pengorbanan ini dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan. Jadilah umat Islam yang mempunyai kekuatan dan iltizam yang dalam mendepani segala ujian dan cabaran yang mendatang, sekalipun perkara itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai ketika di dunia. Namun demi Islam dan demi marwah, demi meraih kebahagiaan di akhirat, kita perlu korbankan segala kecintaan kita di dunia ini. Semoga peristiwa ini akan menjadikan kita hamba yang sanggup berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 68, Inna awlan nasi Ibrahim allazina taba'un wa hadhan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang yang mengikutinya dan juga Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman, yakni umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelindung dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelindung dan pelindung sekalian orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberikan segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Amin. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad. Amin. Dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan dan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua negara Islam dan raja-rajanya.
khasnya kepada Abdakal Haris Syariatik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Astan Ibrahim, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarin Sofia, kepada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat Raja serta rakyat sekalian. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتلي السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبادك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله.